Kebanyakan perabot dalam master bedroom saya ni memang saya beli kat sana. So saya tunjuk kepada anda meja makeup ni dulu. So meja makeup ni adalah sebahagian daripada master bedroom set. So saya nak bagi tahu kat anda, kualiti barang kat China ni memang sangat-sangat bagus. So saya tunjuk kat anda contohnya macam drawer ni. So drawer dia jenis yang ada ball bearing yang memanjang. Kalau setengah perabot yang berkualiti rendah, dia ada macam roda. Dan kemudian ada dua besi yang sebelah atas dengan bawah dia tu. Lepas tu dia akan, roda tu akan bergerak. Yang tu memang cepat rosak. Tapi kalau yang China ni, satu kayu dia kebanyakan dia solid wood. Dan kemudian dia, kalau untuk drawer tu dia akan pakai yang jenis yang macam ni. So dia punya kualiti memang bagus. Dan bila buka pun smooth, tak ada bunyi. So ini makeup table dia. Kemudian katil adalah katil king size. Anda boleh pilih queen size kalau mau. Tapi macam saya lebih suka king size lah, sebab alang-alang nak beli baik beli yang besar terus kan. So ia juga didatangkan dengan dua side table. Dia memang bagi dua side table. Kalau dekat Malaysia, selalunya bedroom set dia bagi satu sahaja. Lampu tu dekat sana pun ada jual, tapi yang ni saya beli dekat Malaysia. Right. So sekarang saya nak tunjuk anda pula almari dia pula. Almari dia dahsyat. Saya beli terus dengan 6 pintu dan tingginya 8 kaki. So satu lagi kelebihan almari ni, satu dalam kompartmen dia banyak, buatannya teguh, sama juga solid wood. Dan satu lagi, anda kena datang dekat sikit. Macam ukiran ni semua timbul dan kena dipasang berasingan. Nampak tak? Dia siap ada lampu. Lampu ni automatik. Bila dalam kawasan yang gelap, dia tutup. Bila kita buka, lampu tu akan menyala. So ni satu lagi kelebihan dia lah. So ada setengah almari dia kena pasang macam-macam benda kan. Kadang ada siap ada elektrik, kena buka switch. Tapi yang ni tak payah, dia dah bagi sekali benda tu. Kita masukkan bateri dalam dia. So dia adalah automatic, the light sensor. So saya tunjuk sikit ni kawasan tengah almari. Bawah dia ada dua drawer. Ini untuk satu lagi lah yang macam tadi juga. So almari ni sangat besar, macam-macam benda anda boleh masuk, banyak baju anda boleh sumbat di dalam. Selain daripada bedroom set, ada satu lagi barang yang saya beli kat sana dalam bilik ni, iaitu chandelier. Chandelier ni kecil sikit berbanding dengan yang ada dekat ruang tamu dan juga dining area tadi. Tapi harga dia memang murah lah dekat sana. So selain daripada chandelier dekat master bedroom ni, saya juga ada meletakkan chandelier di dalam bathroom saya.